Terima kasih kepada pengacara majlis. Salam sejahtera kepada pimpinan, kepada calon kita, saudara-saudari, hadirin, para pengundi. Salam sejahtera, salam perjuangan. 各位当地的同胞朋友，大家晚上好。Saudara saudari, Malay Wanakam kepada semua yang hadir. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada semua pimpinan yang hadir, kepada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir ke ceramah umum kita pada petang ni. Petang ni, hari ini masuk hari keempat kempen pilihan raya. Maknanya ada berapa hari lagi, tuan-tuan dan puan-puan? Kalau sudah masuk 4, maknanya ada 10 hari. Kita sudah menghampiri 1/3. Kalau lawan bola 90 minit, sudah hampir 30 minit. Tapi perjuangan perlu bukan saja diteruskan, tapi dibergiatkan. Saya biasa, kalau saudara-saudari tengok 2-3 hari dulu, saya bercakap bawah 10 minit, beberapa minit saja. Malam ni, saya tahu ada timbalan Menteri Kewangan. Saudara Liu Jintong. Bila timbalan Menteri Kewangan ada, saya mau cerita pasal ekonomi. Ni kita kena cabar sesuatu yang ni. 各位同胞，首先谢谢大家的出席，给予我们红潮力量，让我们可以继续的迈向前。今天来到了竞选期的第4天，就代表说还有10天，我们进入了大概1/3的这个阶段。如果一场球是90分钟的话，已经来到了30分钟，所以希望大家继续给力红潮，让红潮继续迈向前，抛离蓝潮。今晚我不打算讲很长的时间，因为我们有几位候选人在后面。我想我要讲的，今晚趁有副财政部长在这里，我就讲一些经济的问题。这个是明知山有虎，什么都要迈向前这个是我们行动党的这个精神。我要告诉大家，我们今天谈的是什么？我们不需要攻击对手，我们不需要针对对手。对我来说，对手不是重要的，谁是重要啊？人民才是最重要，人民才是重点，对手不是重点。这个是我一路来强调的东西。今天人民什么最重要？宗教课题吗？种族课题吗？还是经济课题？我想问在场的同胞们，谁说宗教课题是最重要的？请举手。谁说种族课题最重要的？请举手。谁说经济课题才是最重要的？请举手。你们讲的不是我讲的我尊重民主，谢谢你们。的确，经济问题最重要。Tadi saya buat satu tanya pendapat. Apakah isu paling mustahak? Adakah isu agama, isu perkauman, atau isu ekonomi? Majoriti besar angkat tangan untuk isu ekonomi. Memang betul. Inilah isu paling utama. Saya nak berikan, tuan-tuan dan puan-puan, apakah tukaran asing untuk ringgit Malaysia dan USD? Ringgit mengukur antara mata wang yang terbaik Asia sepanjang 12 bulan yang dulu。今天的马币在过去12个月是亚洲最强劲的货币，我们比日元更好，我们对美金上涨了大概18%，最难能可贵，证明国家经济稳固。自从安华做首相过后，由西蒙主导的中央政府，我们看到股市在场哪一位有搞股票的都知道，1500点去到1700点，过去的3年涨了超过18%。今天的失业率维持在低水平，大概3%。国家的通货膨胀维持在2%，就是证明什么是通货膨胀，有钱买得到东西。这外资创新高，这5大要点就是我们要看，我们要知道，直接影响到经济。Tadi saya mengatakan 5 faktor, 5 perkara yang menjadi trust kepada ekonomi Malaysia. Apa itu?
ringgit mengukuh. Ringgit menjadi mata wang Asia yang terbaik berbanding dengan Amerika, USD, dalam 12 bulan yang lepas. Keduanya, FDI kita terus meningkat, mencatatkan rekod tertinggi di bawah pimpinan siapa? Pimpinan merah, PMX, Anwar Ibrahim, bukan biru. Siapa? Apa lagi? Inflasi kekal pada 2%. Maknanya duit rakyat boleh digunakan untuk beli barangan. Apa lagi? Indeks bursa saham kita sebelum Datuk Seri Anwar menjadi Perdana Menteri, zaman warna biru 1005, sekarang 1007 dalam masa 3 tahun. Warna merah juga, Datuk Seri Anwar juga. Yang kelima, kadar pengangguran kekal rendah dalam 3%, antara yang terbaik. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, undi Pakatan Harapan untuk ekonomi yang keharapan. Contoh-contoh yang saya berikan tu di pusat sama juga. Kita nak Negeri Sembilan kekal dengan Tok Min, kita nak Negeri Sembilan kekal dengan warna merah. 各位同胞，刚才我举的例子是中央政府的，中央政府西蒙主导，安华是西蒙的主席。深州我们也看到了过去这几年来，在我们州大臣阿米鲁丁的领导下的成绩。我们需要这个红潮继续的跑下去，继续的为深州带来更多发展，经济更好。所以希望大家在8月1号继续的支持我们，确保红潮在8月1号去到高峰，可以吗？我今晚趁这个机会，我邀请几位在场的我们的候选人上台。首先，我请今晚的主人家 N23 李凯业同志，saya persilakan calon N23 Mambau. N22 saudara Xiao Miao Guang. N22 Lahang Xiao Miao Guang 同志。N21 saudari Nikotan Bukit Kepayang 陈立群同志。N24 saudara Mugundan 龙城区的候选人。Ini susah saya mau kumpul 4 orang tau. Macam mana malam ni feng shui bagus, saya boleh kumpul 4 sekali bersama dengan saya. Saya harap kita pastikan 4 orang calon kita, Mugundan, Desmond, Kayet, Niko, menang pada 1 Ogos. Boleh atau tidak? Sebagai ahli parlimen rasa, saya kena betul terang, saya perlukan siapa? Rakan-rakan yang boleh membantu. Ahli parlimen, kawasan dia sangat luas. Kawasan saya dari sempadan Sepang Selangor sehingga ke Taman Tuanku Ambuan Najihah, terlalu luas. Saya perlukan rakan-rakan, terutamanya parlimen bersidang setiap tahun lebih 20 minggu. Saya ada di parlimen. Siapa tolong saya jaga kawasan? Inilah muka-muka, inilah rakan-rakan. Sebab tu tolong berikan undi dan sokongan padu kepada 4 orang calon ini bersama dengan calon labu saudara Ahmad Faiz. Boleh atau tidak? Boleh. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua dan saya berharap mereka semua boleh menyumbangkan. Saya pernah sebut, saya nak perfect 5 tu menandakan Malaysia Madani. Sokongan terhadap kerajaan perpaduan, kerajaan yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Parlimen rasa perlu menyumbangkan 5 kerusi DUN pada pilihan raya negeri kali ini. Boleh atau tidak? Boleh. Kekal harapan. Kekal harapan. Kekal harapan. Kekal harapan. Jadi saya minta, ini sudah bagi ucapan kan, saya minta saudara Kayet Desmond dulu. Sebab dia kata Desmond penggal kedua lebih senior, dia bagi Desmond dulu. Silakan saudara Desmond.